Okey, kita tengok bocor dekat indoor. Tengok unit pun berkelip, gas tak ada ni. Gas tak ada, berkelip tengok. Bila kita check, kompresor tak hidup. Tengok ni pun dah lama tak servis ni. Filter pun kotor sangat. Tutup angin terus. Okey, kita tengok dekat outdoor, pipe kecil dia memang frost lah. Memang frost, pipe kecil dia. Unit pun dah lama dah repuk dah bawah tapak dia tu. Repuk bila kita ni masuk meter gas, tengok kosong terus, tak ada gas. Jadi kita masuk gas. Gas A222 unit lama. M dia 8.6. Jadi kita masuk ke top up dulu. Top up, tengok M berapa. 5 lebih Sorry, M dia 5 lebih, 5.6. Okey, 5.3. Dah penuh dah okey ni. Dah kalau ikut pipe tak beku dah. Unit pun dah sejuk dah. Kita tak berkelip dah. Okey, pipe pun dah tak frost, tak beku dah. Mana dah unit dah sejuk ni. Dah okey dah.